Ni dah sampai rumah. Dah lelap sekejap, dah sembahyang asar. Barulah aku nak ambil aku punya nasi kandar yang aku dah asingkan siap-siap. Bahagian aku supaya aku tak lapar, bebai dan teringin habis. Jadi aku dah asingkan siap-siap. Ni nak makan dia detox. Baru nak makan ni. Sorang-sorang. Pilih-pilih. Ambil mood. Dengan relaxnya. Baru nak menikmati. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf kalau sekiranya ada kes-kes tak cukup load ke, apa ke, tersilap punch ke, tersalah bagi ke, apa ke, minta maaf sangat-sangat. Kalau ada apa-apa yang boleh kami refund, kalau aku boleh baca mesej tu, aku akan refund. Kalau tak, tak tahulah nak buat macam mana. Sebab bukan semua mesej yang aku boleh baca, ya, yang tersampai dalam pengetahuan aku. Jadi minta halai, kalau hampa boleh tolong halaikan kalau ada silap dari segi rasa ke, rega ke, kuantiti ke, saiz ke, apakah. Okey? Jangan nak main tuntut kat aku kat akhirat ke apa ke. Kau nak tuntut, pergi dekat office ke atau DM aku ke, insyaAllah aku akan buat apa yang patut buat lah. Nah. So untuk aku kira load penuh lah, semua dapat lah kira. Harga dia semua lah dapat. Tapi sebabkan ketam dengan udang ada orang sponsor, maknanya zero lah. Kami tak charge lah kan, tak kira lah. So ini dalamnya apa tu? Yo, besar bantai ha. Basah ha. Besar tangan aku lagi. Mak masin nak belacan. Tak boleh habis je tadi. Apa lagi ni? Oh, ketam. Aku ni sebenarnya daripada pagi tu lah memang tak makan apa. Sampailah aku balik rumah, apa tadi punya dah lapar tapi punya dah mengantuk. Sebab tu aku tidur dulu, aku dah pingsan tadi. Masya Allah. Lembut bau. Ya. Yeah. Hitam. Dia berkata tepung aku ni sedap sungguh. Kok masin. Apa dom. Okay, ni kacau. Aku nak makan, nak pejam mata. Ya, khazanah namanya. Tak percaya aku masak semua ni. Okay, so sekarang ni kita dah start untuk memanggil semua orang yang dah pesan nasi kandar. So kita panggil by nombor. So now 002 makanan pun dah siap. Lepas tu kita tengok sekarang nombor giliran yang lain 007. So ramai sangat orang datang untuk pick up. Tengok berapa banyak ni orang order. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Macam dah tak banyak, siapa nak mari. Sengkuang calik banyak lagi ke? Syam. Puan tu tak ada tau? Ada. Syam. Ijan. Sengkuang dah tak banyak dah. Hari ni kita infak ya, tapi kita berikan hanya satu. Tak boleh refill ya, boleh bagi orang yang nak.
macam dia. Dapat nasi? Alhamdulillah. Yang ini kan? Mungkin lebih. Ada lagi? Nasi dia agak puas. Apa ya? Macam ni kan, tengok ada orang beli ketam dengan udang. Kami tak charge ya, sebabnya ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang anda semua tengok, ini semua hasil beratur daripada pukul 1 pagi. 5 orang tolong. Alhamdulillah dalam 27 barang dapat. Tak ada Hujan lah. First time saya datang, tapi macam kek dah pernah makan. Cuma kek yang whole kek tu kita beli. Baru dapat. Tadi beli. Tadi beli. Bos beli ya nak rasa. Dah beras sedap. lah. InsyaAllah. Terima kasih. Have bed and have queue and they have Fendi, hang cepat ke lambat? Aku nak orang bungkus cover satu orang ni cover Fendi. Dua orang untuk ambil order, satu orang cover Fendi. Ajar. Nanti kita panggil nama Kak. Memang nasi biasa tu. Tengok daging masak hitam punya potong besar tau. Seketul-seketul besar ni. Orang puas makan. Okey, yang banyak kacau aku nak sebab aku ni nak buat bawang goreng dulu. Lepas tu aku nak tumis daging masak hitam. Pagi ni baru nak tumis segala gulai sotong, gulai ikan, gulai ayam Rafi, goreng ayam, goreng udang, goreng ketam, lain-lain lah. Okay, bye. Oh, shoot pagi pula nak lenyek ni sampai setan ni. Biar tengah-tengah je buat apa. Dia ni ingat makan nasi kucing dia dekat Ulu Yam, berpeluh sampai ke kepala tu. Kan? Ingat tak berpeluh sampai kepala gatai semua tu. Tapi sumbat. Dia berpeluh-peluh tapi masuk. Nasi kucing aku buat 3 jenis lauk. Nasi kucing ayam, nasi kucing udang ketah dan nasi kucing sotong. Okay. Papai dah tak baik.
bancuh? Bancuh rempah ke? Bancuh dengan bawang. Lepas tu kuih nak awal ke nak tok meh, lepas tu daging buah asing. Tak, kita itu nak ikut cara Azan. Kau tengok yang hitam ni dengan apa daging. Lepas tu Apa dia? Kita tomeh. Kismis last kan? Bismillah. Yelah ni Han nak awal aku nak awal dulu ke nak tomeh buah daging macam buat gulai daging tu je. Boleh mana-mana je. Kalau nak apa nak sediakan besin lah. Nak gaul dulu. Oh, azab. Bawang ni tolong pedih. Tak banyak je masak. Daging tu kena bagi dua. Dah getah tak? Getah. Getah. Getah tu. Nak pakai singlet bra saja tapi takut ampak lah segan tengok aku. Kau boleh pakai baju dalam je. Senang. Tak hang Ikat je. Oh, ikat dulu lah. Dia pakai baju baru. macam mak aku dulu. Aku pakai jubah. Tu ni jubah. Itulah aku tanya kat hang. Oh, kita tak match-matchy. Tak naklah pakai sayang lah. Hari ni Oh, orang kenal. Satu lagi. Ingat nak pakai tali halus. Tapi mus duk ada tak boleh lah. Luar biasa. Apa lagi? Garam ke apa semua? Main lah. Tapi apa lagi bahannya? Gula garam dia mana? Mai. Gula je nanti last. Ini je kah? Gula last lah. Gula lah. Takut dia lambat empuk. Garam. Tok Yu. Tu je. Oh, you buat atas ni lah. Susah. Yelah, tu je. Angkat. Bismillah. Besar pun daging. Cemboya. Ha? Untuk you sekali lah, tak ada penat.